Seperti mana dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-22 mengatakan, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air. Jadi kita tengok ni berlaku dulu di masa saya kecil dulu, Ustaz. Masa saya kecil, Ustaz muda lah. Kalau saya kecil, Ustaz mesti masa tu tengah apa orang kata apa, teruna lah. Teruna tantang kan. Saya budak. Macam mana tahu? Daripada kita kira matematik umur lah kan. Masa saya kecil dulu ada satu berita. Berita dunia jam 10. Betul Ustaz betul. Yang mana setiap hari diperlihatkan kepada kami ni bagaimana keadaan masyarakat di benua Afrika yang ketandusan air, kering kontang, hidupan pun, tumbuhan pun tak hidup. Diperlihatkan bagaimana keadaan anak mereka yang begitu kerus, kering, nampak tulang rusuk, dihurung dengan lalat. Di Afrika. Di Afrika sana kerana tidak ada air. Dan hal yang menjadi sedihnya, kerja-kerja ambil air ni mereka terpaksa berjalan jauh, dan kerja-kerja ambil air ni kerja orang perempuan. Saya pun tak tahu orang lelaki dia buat apa. Agak-agak orang lelaki dia buat apa Ustaz? Atau merokok. Saya ni lelaki, saya kena bela kat Ustaz. Saya kata orang lelaki dia pergi memburu. Betul. Okey, nampaklah kita ni rajin sikit. Setuju. Tidak nampak macam tak berguna pula rasanya. Tercover. Tercover sikit. Jadi kerja-kerja ambil air ni kerja orang perempuan, termasuk kanak-kanak perempuan. Akibat dari itu kanak-kanak perempuan mereka tak bersekolah. Air yang diambil belum tentu bersih lagi. Sebab tu setiap malam ada saja bayi yang meninggal dunia kerana minum air yang telah tercemar. Dalam perjalanan ambil itu banyaklah yang menjadi risiko kepada warga wanita mereka, sama ada diserang oleh binatang buas ataupun diserang oleh manusia yang jahat ni. Hal ini dilihat oleh seorang arkitek. Arkitek ni kata apa? Dia boleh selesaikan masalah ini sebab kita belajar sains. Dalam udara ada kelembapan, ada wap air, dan udara yang bergerak dipanggil angin. Udara yang bergerak yang membawa air seperti kabus atau embun, apabila langgar kepada jaring yang banyak, lekatlah air pada jaring tersebut. Keadaan itu sama seperti sarang labah-labah di waktu pagi. Pernah tengok sarang labah-labah ada air? Daripada mana datang air? Pagi tadilah kabus ataupun embun yang dibawa angin langgar. Seperti mana disebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-22, dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air. Maknanya petunjuk itu sudah ada lama dalam kitab kita. Namun kerana baca tak faham tadi tu, mungkin baca dengan mata yang dia dapat lihat hanya huruf sahaja. Bagaimana nak sebut, bagaimana nak membaca. Kalau dia membaca dulu dengan akal, mungkin dia dah dapat ilmu dah. Betul. Tapi membaca dengan mata tadi, hanya melihat apa yang tersurat di hadapan dia sahaja. Betul. Akhirnya arkitek ni membangunkan satu menara warkawata. Rupa je macam jaring setinggi 9.5 meter yang boleh kolek air setiap pagi sehingga 100 liter sehari. Apabila kabus yang membawa kabus atau embun yang dibawa angin langgar kepada jaring tersebut, tak perlu electricity, tak perlu petrol, hanya buluh dan jaring sahaja. Jadi hal ini sangat baik. Besar tak jasa orang yang mencipta itu, yang menyebabkan orang warga wanita Afrika tak perlu lagi berjalan jauh-jauh untuk ambil air setiap hari, dan anak-anak perempuan mereka sudah boleh bersekolah. Ini yang kita nak, orang yang membaca ayat yang tertulis dan juga membaca ayat yang terbentang ini alam, lalu membangunkan inovasi. Kerana kedua-dua ini adalah ilmu Allah. Ilmu yang tertulis dan ilmu yang terbentang.